Baik, banjir besar yang melanda Aceh sejak pertengahan November 2025 menjejaskan kualiti kehidupan penduduk. Lebih parah apabila bantuan kemanusiaan turut terputus. Pertubuhan Bukan Kerajaan Yayasan Amal Malaysia terpanggil untuk membuka dapur umum, menyediakan makanan setiap hari dengan lebih 500 penduduk di kawasan Aceh Tamiang sejak 13 Disember lalu. Dapur ini terletak di Masjid Besar Al-Huda. Mereka menyediakan hidangan tengah hari kepada mangsa banjir. Sekitar 186,000 keluarga sudah menerima bantuan. Kebanyakan kediaman mereka rosak dan ranap di badai banjir. Inilah tuan-tuan, ini bagian makanan. Hari ini kita buat dalam bentuk hidang. Kita nak buat pack, biasa kita akan buat pack makanan. Hari ini kita buat hidangan. Jadi itulah setiap hari. Dan kita menjaga dan bercadang. Program sebegini mungkin untuk tempoh 3 bulan ataupun semasa 6 bulan yang kita akan buat. Sejak akhir November lalu, dengan kerjasama Yayasan Kesejahteraan Madani, sebanyak 5 misi kemanusiaan sudah dilancarkan ke Aceh yang turut meliputi wilayah Sumatera. Inisiatif dapur umum ini akan diteruskan untuk tempoh 6 bulan sehingga Aceh kembali pulih. Ketika ini, selepas lebih sebulan banjir besar melanda Aceh, wilayah itu belum menunjukkan tanda pulih sepenuhnya dengan Jakarta turut mengerahkan tentera untuk membantu mangsa terjejas.